Masalah kita adalah wang. Tuan-tuan, video ini adalah untuk penjawat awam yang bertanya-tanya, adakah LPPSA bagus untuk anda? Tuan-tuan, jawapannya sangatlah bagus. Sekiranya penjawat swasta pun boleh pergi LPPSA, mereka juga akan pergi ke LPPSA. Yang pertama, kadar faedahnya rendah, 4% saja setahun. Dan yang kedua, dia boleh buat sampai ke 1 juta. Apa lagi kelebihan? Kelebihan yang lain adalah anda tidak perlu untuk clearkan permohonan pertama. Tentu anda boleh buat dua pinjaman sekarang untuk belanjawan 2026. Dan kalau anda nak tahu kadar marginnya boleh pergi ke sehingga 120%. Anda boleh buat pinjaman lebih untuk membuat renovasi. Dan juga kalau anda buat pinjaman LPPSA, rumah anda sukar untuk dilelong, tuan-tuan. Tak seperti pinjaman bank yang sikit-sikit dah nak kena lelong. Apa lagi kelebihan yang anda nak, tuan-tuan? Loan pun mudah lulus, tak tengok sikrisito sangat, mudah, kadar faedah rendah, margin tinggi, susah kena lelong. Apa lagi yang anda nak? Kenapa tak anda tukar pinjaman-pinjaman anda yang sekarang ni kepada pinjaman LPPSA anda? Lagi satu, tuan-tuan, kalau anda umur 60 nak buat pinjaman bank perumahan boleh sampai 10 tahun saja ataupun sampai umur anda 70. Tetapi kalau anda penjawat awam, anda boleh buat sampai umur anda 90 tahun. Bermaksud kalau anda umur 60, anda boleh mohon lagi 30 tahun, tuan-tuan. Kedengaran mengarut, tapi itulah kelebihan penjawat awam. Untuk konsultasi yang lebih tepat, dapatkan laporan mypocket.my anda sekarang. Kami akan bantu anda mendapatkan senarai dan baki hutang anda di bank dan koperasi. Dan kami akan bantu anda mendapatkan senarai hitam anda. Dari situ kami akan membantu anda untuk memberi anggaran, berapakah anggaran boleh pinjaman anda untuk membeli rumah, kereta, dana pribadi dan dana perniagaan ataupun membuat penstrukturan semula hutang anda. Itu saja, tuan-tuan. Dapatkan laporan mypocket, solusi kewangan anda di sini.